Perfect, perfect, perfect. Ino ka modern dom, ka pugot catering. Yo, ino catering. Yan catering bagi si. Ya bak lu masalah catering, lagi mah yang popo catering, mesti ada popo catering dalam. Catering masalah. Ketika ada pugot catering dalam satu kampung, sebenarnya dalam kampungnya persatuan kagulu. Dalam kampungnya persaudaraan kagulu. Padahal wate magur wate orang meninggal, angkihinan muturi antara keluarga dengan keluarga. Bijak keluarga di Hibulu, bijak keluarga di Simpang Keramat, truk keluarga di Lolo Syukur, Pak Cangcang Capri dan belah-belah. Tadi mana yang kartun? Anak ilung Hibulu. Oh, keluarga tu kudu dah Hibulu rono. Dan Pak Cangcang Capri yang belah-belah. Hinan ke kayak saudara. Tapi punya pegang catering ni kan? Ji yang ni awak berkhabar, kau berkhabar ni. Ji pula yang ke Baklung, kau dah duduk nak, tak boleh Baklung pun ikut, kalah benda ni. Ji duduk je salam ke. Mana tu ada ni berbilang. Jangan bagi si warga roh. Kan dia yang modal ni, yang raya lebih paling banyak tau. Jangan bagi si. Ayo, ada dia pula kalah benda ni. Ini mudah dah pakai baik gol. Ada ambil. Lu kamu sangat dia ayo, mengayah dia ayo buju. Ai kau berpegang dia. Ai, ini lo. Jadi belum. Catering tu, orang kerja catering pun 12. Apa dia kata? Jaga awak je. Pingan harap payah harah ni. Anak muda pak menyakan catering kompak ikut ikem-kem keroi tiga melumpuk anak muda sampai keroi. Ikem-kem beraya keroi, rarah pingan keroi. Menyan ni inang nabut ya itak je. Semua persaudaraan. Maka lu pegah dia benar ni. Udip je di kota, udip je bergaya. Tapi baik sampai udip dan meninggalkan hal-hal yang di kampung.